Sebab berzikir ni dia boleh jadi hati tenteram, dan orang yang jadi hati tenteram ini dia menyelesaikan banyak masalah. Budak sekarang nak tenteram pergi healing. Sekarang ni kan banyak kafe healing, kopi healing. Nak tidur pun healing juga. Sial budak-budak sekarang banyak stres, banyak anxiety, banyak macam-macam. Nak tidur kena dengar YouTube untuk orang tidur tu. Dia ada SMR apa ke namanya. Dia boleh menyebabkan orang tidur. Nyanyi sungguhlah. Lepas tu dia ada vibration. Ada dalam YouTube for sleeping. Ada 3 jam, 2 jam tutup balik. Kalau tak boleh tidur pasang. Tapi kena pakai earphone. Masalahnya memang tidur nyenyak. Lepas seminggu pekak. Dia pekak. Padahal muka hari-hari pakai earphone. Sian budak sekarang nak tidur, makan ubat, tenang tak ada lagi. Lepas tu kena healing ni. Duduk kedai kopi. Duduk minum kopi hipster ni, tak main lah minum dalam kedai. Dalam kemah. Kemah letak depan kedai. Kaki ke atas. Healing. Ni healing. Kalau tak disorder, anxiety. Ada hak naik bukit, healing lah. Tak ada masalah, jangan hilang dah lah. Nyusah ke Jepang nak mencari pula dah. Dia healing, dia hilang. Lepas tu kita pula pening. Dia Nabi ajar, Allah ajar, mu ingat aku bagi mu tenang. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, engkau ingat pada aku, engkau akan jadi tenang.